Ya. Esok kedai busy tau. Kenapa pula esok awak ambil cuti? Ada sikit lah, bos. Penting ke? Penting. Hal apa tu? Adalah, bos. Baik tanya betul. Kalah boleh pencen. Oh, tak. Kalau nak ambil leave, mesti kena ada alasan yang kukuh mah. Ada. Hal peribadi. Itulah alasannya. Suka je lah ambil cuti. Tapi, you tak rasa bersalah ke? Dengan staf lain? Tak. Kalau you nak ambil cuti, besar tau impact di kedai kami. Oh, betul. You bukan orang penting tau. You tak ada pun, kamu ni jalan je tau. Kalau you cuti, sepenat sebab you boleh kerja. Betul. Kerja you simple je. Makcik cleaner pun boleh buat. Okey, kalau macam tu, esok jangan lupa balas WhatsApp. Boleh? Bos, contoh saya ni ada gaji ke tak? Kenapa pula nak kena gaji? Tak dapat duit. Kena reply WhatsApp pula. Mana boleh? Weh, saya untunglah saya approve you bulan cuti. Cuba tengok hari. Belum settle operation pun dah start kerja. Rajin dia. Bagus. Staff terbaik. Bos suruh dia je lah buat kerja saya. Yelah, tak apalah ya. You settlekan ambil kerja hari ni dulu. Baru esok you boleh cuti. Ni bukan cuti ganti tau, bos. Ni saya yang minta. Susahnya. Nak cakap dengan orang Gen Z. Gaya, bukan siapkan ambil kerja hari ni dulu. Esok baru boleh cuti. Boleh? Gaji? Gabut lah, bos.